Sebab saya tak boleh turun. Kalau saya turun pun saya tak buat apa nanti. So cikgu kata okey, semua beratur kat luar kelas, kita pergi ambil bantuan. Nazrah, kalau awak tak ada IC, awak boleh sambung, tapi awak kena ambil course as international student. Macam tu lah, awak kena masuk college-college private ke apa ke yang macam awak boleh ambil under international student. Macam awak ni pelajar berkeluarga negara lah, senang cerita. Tapi mahal. Satu kos tu boleh jejak belah ribu yuran. Memang orang luar negara. Memang orang kata muka-muka Dubai kan. Bila muka-muka Dubai, aku punya bayaran pun kena bayaran Dubai lah. Tak dapat dik bayaran-bayaran kulai. Tak dapat. Bayaran Dubai. Cakap dengan Ikmal, sabar. Bagi aku cerita dulu. Tadi aku berak sejam. Jadi cakap dengan dia, aku berak je dah sejam tadi. Bagi aku bercerita dulu. Cakap dengan Iqbal macam tu Cakap dengan dia jangan nak rindu sangat. Tadi dah keluar sama-sama. Rindu lagi. Ngada-ngada sangat sabar. Lepas tu aku pun macam, okey lah, tak apalah macam tu kan. Aku pun dah reda. Masa tu aku rasa macam, okay, that's it. Aku tak boleh sama belajar. Aku dah mula nak cari kedai-kedai car wash yang nak memerlukan pekerja. Yang nak basuh tayar ke, basuh kereta ke, polish kereta ke. Aku dah mula fikir macam tu dah. Aku dah rasa mungkin kerjaya aku dalam bidang car wash. Aku terpaksa lah. Aku macam, tak apalah. It's okay. Maybe this is how I live. Okay lah. Lepas tu tengah-tengah reda tu, mai satu surat sampai kat rumah. Surat tawaran STPM. Aku tengok nama Nazrah Abdul Samad. Aku tengok nama IC aku, Sekolah Menengah Kebahasaan Sultan Abdul Jalil. Masa tu melompat-lompat aku kat rumah. Walaupun masa tu badan aku tak diizinkan lompat. Doktor dah warning, jangan lompat-lompat. Takut ada yang gugur. Terima kasih. Thank you. Tapi aku lompat juga sebab aku gembira. Seronok aku. Lepas tu, sampailah tarikh aku kena pergi sekolah daftar. Pakai punya lawa. Jangan cakap lah. Memang lawa gila lah aku waktu tu. Cakap dengan kawan. Aku dapat dekat SCCG. Kau dapat kat mana? Yang mana? Yang mana kawan-kawan aku yang dapat kat SCCG pun excited lah. Nazrah, jom kita STPM sama-sama. Pergilah daftar. Hari kejadian. Sampai awal ni, punctual. Punctual tak relax. Lepas tu sampai, duduk, nak dekat sejam 2 jam, biasalah. Sistem sekolah kan memang sidai lama sikit. Tunggu. Cikgu suruh line up, buat line, beratur, daftar. Aku pun tunggu. Dah lah aku kena di belakang sebab aku tinggi. Cikgu suruh aku di belakang, yang rendah-rendah dulu. Daftar. Sampai turn aku bawa surat tawaran. Aku cakap dengan orang tu, dia tanya, nama siapa dik? Cakap, nama Nur Nazrah Abdul Samad. Akak tu pun carilah nama aku dalam laptop. Kata. Nama siapa tadi? Aku cakap, Nur Nazrah Abdul Samad. Lepas tu dia macam, nama awak tak ada lah dik. Dia cakap macam tu. Aku macam, Lepas tu aku cakap tak ada. Lepas tu dia kata, nama awak betul ke dekat sekolah ni? Cuba tengok balik surat tawaran awak. Aku pun baca balik. Ini SMK Sultan Abdul Jalil Keluang Johor ni kak. Ada lagi ke SMK Sultan Abdul Jalil yang lain? Kat Kanada ke? Ada. Aku cakap yang tu. Akak tu kata, kejap Dia panggil cikgu. Cikgu pun datang. Cikgu kata, kenapa nama awak tak ada dalam sistem? Sebab awak dapat dekat sekolah ni. Memang betul lah ni surat tawaran. Betul dah. Lepas tu, aku pun dah pelik-pelik macam tu. Cikgu pun bawa aku pergi ke bilik guru besar. Pergi bilik pengetua. Pengetua buka surat aku. Dia baca betul-betul. Pengetua cakap apa dengan aku? Pengetua kata, Nazrah, minta maaf. Pengetua cakap aku terlepas pandang. Aku cakap, kenapa? Dalam lag lagi ke? Sekarang dah okey dah. Okay. Sorry. Yang lag sorry. Cakap dengan Kak Mira, aku tak free. Dia call tadi. Okay. Dekat surat tawaran tu, contoh ni surat tawaran kan. Di bawah ni, ada kecil je tulisan. Cikgu kata, pengetua tu kata, okey, Nazrah awak baca yang kat bawah tu. Tulisan tu mengatakan, surat tawaran ini automatik terbatal sekiranya pelajar bukan warga negara.
Masa tu aku nak terduduk rasa. Aku macam, surat tu ialah satu-satunya harapan aku untuk sambung belajar waktu tu. Itu je harapan aku. Aku dah tak ada tempat lain aku boleh sambung belajar. Kalau ada pun aku kena ada duit. Aku tak ada duit waktu tu. Aku macam, aku cakap, je ke? Sorry cikgu, tak perasan lah, excited aku cakap tu. Lepas cikgu tu kata, okey tak apa. Kalau awak betul nak sambung juga STPM boleh. Tapi awak kena pergi PPD dekat JP. Pergi kat PPD buat rayuan. Sambung belajar sebagai pelajar berkewarga negara. Lepas tu aku pun macam, okey, call mak ayah. Call mak ayah aku. Ayah aku pun keluar waktu tu. Ayah aku tengah kerja. Tapi terpaksa cuti lah. Cuti hari tu sebab nak pergi PPD. Pergilah PPD 1.5 jam. Bapak aku drive dengan kereta kenari dia, yang manual tu, yang memang bapak aku dah lah umur dah tua dah, lagi nak kena pergi 1.5 jam pergi GP tu. Pergilah PPD. Pergi PPD. Sampai dekat PPD, tumpang cakap, okey, orang PPD kata boleh, kena isi borang. Nah, borang tebal ni nak. Borang tebal-tebal ini kau. Aku cakap banyaknya nak isi. Tapi isilah. Isi. Borang ni dia nak minta gambar tu. Dia nak minta gambar mak dengan ayah aku masa aku kecil. Sampai aku besar dia nak gambar. 2. Lepas tu dia nak itu, dia nak ini. Pam. Aku pun bagi borang. Ingatkan dah boleh lepas dah tu. Ingatkan dah boleh settle lah. Orang PPD cakap, okey, lagi 2 minggu datang tengok keputusan permohonan awak sama ada lulus atau tak. Aku cakap lagi 2 minggu. Lepas tu dia kata, ya, lagi 2 minggu. Lepas tu aku macam, selama 2 minggu tu saya boleh sekolah ke? Lepas tu cikgu kata, orang PPD tu kata, tak boleh. Kalau 2 minggu tu awak memang kena duduk rumah lah. Sebab awak belum tahu lagi dapat ke tak. Lepas tu aku macam, yelah, tak apalah. Lepas tu kata aku balik daripada Johor tu, sampai ke Keluang, dekat belakang kereta, aku punya air mata menitis. Menitis. Menangis aku dah kereta. Sebab aku rasa galat. Aku rasa macam, kenapa dia boleh dulu sampai sekarang asyik lambat je proses aku. Asyik semua lambat. Dulu dekat sekolah menengah Form 1, waktu Form 1 aku pernah dapat sijil kehadiran penuh. Sebab masa tu aku punya sistem pelajar berkewarga negara tu belum diaktifkan lagi, faham tak? So kehadiran aku dikira penuh sebab aku memang sangat-sangat menjaga kehadiran. Aku tak pernah, aku ni hidup berdarah ke, aku sakit ke, aku macam mana, aku akan datang sekolah. Demam ke apa, memang aku datang sekolah sebab aku sangat suka datang sekolah. Masuk tingkatan 2, sebabkan aku berkewarga negara, kehadiran aku selama 2 minggu terawal persekolahan takkan dikira walaupun aku datang. Aku datang saja je lah. Nama aku dalam kehadiran tu untuk 2 minggu pertama memang bulat. Memang sistem dia macam tu. Aku tak tahu kenapa. Sejak dari tingkatan 2 sampai tingkatan 5 aku dah tak merasa dah sijil kehadiran tu. Aku datang kosong je, macam datang sekolah tapi bila cikgu tanda kehadiran, Nazrah, bulat. Padahal aku kat depan cikgu tu tengah buat apis. Padahal aku datang. So benda tu pun aku dah sedih. Tiba-tiba nak sekolah ni 2 minggu lagi aku kena hall. Aku macam nangis lah aku seorang dalam kereta. Lepas tu mak aku tanya, Dik nak makan tak? Aku cakap tak apalah mat, nak balik rumah. Hati dah tak rasa apa dah. Aku dah rasa macam hidup aku penuh dengan rasa ketinggalan. Dulu waktu aku belum ada IC kan, hidup aku penuh dengan rasa miss out. Aku miss out macam-macam. Literally macam-macam. Waktu tingkatan 4, kawan-kawan aku dah mula dapat lesen kan, dah boleh buat lesen. Diorang, kawan-kawan aku akan selalu, hari ni 2 orang akan keluar sekejap pergi ambil test. Faham tak? Macam tengah-tengah belajar ni, tiba-tiba nanti ada macam orang panggil, okey nak panggil sekian-sekian lah, dia nak keluar nak pergi ambil test. So nanti diorang akan macam babai lah kawan aku yang nak keluar pergi ambil test kan. Good luck, ambil lesen motor, good luck. Aku just macam, bye. Macam, faham tak? Macam sonoknya, kan bayar dapat ambil lesen ke? Macam tu. Lepas tu, waktu tingkatan 4 ada banyak kelas tambahan, lagi tingkatan 5. Kalau pergi kelas tambahan tu, kawan aku yang Alia Natasha tu lah, yang selalu bawa aku pergi mana-mana naik motocross dia. Aku memang ingat jasa dia. Ya, thank you. Aku memang ingat jasa Alia Natasha tu. Sebab dia sangat-sangat berjasa dengan aku. Dia bawa aku naik motor motocross dia. Waktu tu, dia kan kurus je orangnya. Aku pula besar-besar tidak. Bila dia bawa motor, dia bawa aku bonceng kat belakang. Orang ingat aku yang bawa motor tu.
Bila dekat traffic light, memang orang nampak seorang je atas motor tu. Orang tak nampak dia. Aku dia pada aku duduk belakang bonceng ni padahal. So memang aku ikut dia lah.